Pasar Banting. The store. Oh, ada store kat situ. Aku drop off customer ni ke KLIA 2. So aku dapat ping ni tadi daripada The Crown Hotel KLIA 2 dekat Hamid Bistro tu.
drop off GrabPay. Alhamdulillah. So jom kita keluar. Alhamdulillah. Ceritanya tadi guys, saya ni baru lepas drop off saya punya Abang Ipar di KLIA 2. Flight mereka pukul 6 pagi, 6.05 pagi balik Miri. Jadi lepas tu aku lepak dekat Hamid Bistro. So not bad jugalah location Hamid Bistro tu tadi, dekat Kota Warisan tu, depan tu. Aku lepak sana, aku keluar daripada queue macam biasa. So dalam keadaan yang biasa tu, tiba-tiba aku nampak ping masuk guys, dari hotel yang di sebelah tu saja, sebelah Hamid Bistro tu, dekat ujung tu. Apa nama hotel tu? Crown Hotel tu tadi. Dapatlah satu job, hantar dia pergi KLIA 2. Tapi kalau KLIA 1, aduh, aku punya tu Tasenggo tu, kalau nak pick up dari KLIA 1 Tasenggo, aku tak sampai 20 ni. Sekarang aku masuk queue balik. Seperti biasa aku akan keluar lah. Baik, macam tu. So hari ni kita buat pembukaan dululah. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karishma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah. Hari ini guys, 2 hari bulan Jun 2024. Selamat Hari Gawai kepada rakan-rakan di Sarawak yang meraihkan Hari Gawai. Tak lupa juga kepada rakan-rakan yang di Semenanjung lah. Kepada rakan-rakan di Sabah, selamat Hari Keamatan. Hari ini adalah hari Ahad. Hari Ahad. Jam sekarang pukul 5.01 pagi. Kita dimasukkan balik dalam queue. So aku akan keluar daripada queue dan aku tunggu balik dekat Hamid Bistro, tengok macam mana kalau ada. Mana tahu. Alright, let's go. Salah pula, aku nak tunjuk depan. Jadi aku masih dalam keadaan standby biasalah. Belum pasang MD tadi. Kalau ikut nak pasang MD dah tadi, tapi aku biarkan dulu. Aku masih tunggu dekat sana sebab jam pun masih awal. So tiba-tiba ping masuk. Alhamdulillah. Total fare 30, net dapat RM24. Syukur Alhamdulillah. Kilometer dalam 11-12 kilometer saja. Kat sinilah aku lepak tadi. Saja nak standby kan. Takut ada masalah dengan check-in mereka, jadi aku standby lah sini. Kalau tak ada ping, tak apa, kita balik. Baik, sekarang dah 5.50, belum ada ping lagi dari sini. So aku akan pasang MD lah. Aku akan pasang MD, pergi ke Batu Cave. Ambil jauh sikit lah Batu Cave. Bismillah. Manalah tahu ada ping. Kalau tak ada, kita gerak balik. Okay, kalau tak aku off dulu MD tu. Aku pergi ke Kota Warisan sebelah tu. Maybe aku top up aku punya Tasenggo dulu. Mana tahu ada ping balik ke KLIA. Ping guys, ping.
mana ni? 6-seater. Let's take 29 Leburia de Montserrat. Oh, ini dekat Sansuria ni. Sansuria Dengkil. Grab car 6-seater, KLIA Terminal 2. Alright. Pick up 4 km kan tadi. 3.9 sekarang ni. So Alhamdulillah. Kita dikerahkan untuk masuk ke sebelah kiri ni tadi. U-turn kat roundabout depan ni. Naik atas balik. Ujung sana ada roundabout lagi, kita U-turn lagi. Tapi pelik dia punya pin ni. Near, dia cakap near. Takkan dia tepi jalan kan. Mudah-mudahan dipermudahkan, insyaAllah. Amin, amin, amin. At the roundabout, take the 4th exit on Bersier and Sansuria. Then stay to the left. Pelik dia punya pin ni tepi jalan You've arrived at your destination. Oh yo, orang atas tu lah. Alamak. Hai, dia orang ni pakai pin Bila pakai pin tu lari kat luar. Hai, menyusahkan pula ni. Dia tak ada lagi bagi tahu. Menyusahkan, payahlah. Hai, dapat job kecil pula. Pick up 3.1. Masya Allah. Bagaimana ni megah villa apartment ni? Salak tinggi operation control. Apa tu? Oh, KLIA Transit. Okey lah, tak apa, kita cuba layan ni. Dah rezeki aku macam tu. InsyaAllah. Turn left to Jalan Kota Warisan. Mudah-mudahan dipermudahkan. Amin. Sekali lagi, amin. Megah villa. You've arrived at your destination. Okay, kita drop off customer ni dekat ERL Salak Tinggi. Okay, collect cash RM5. Job RM5 pula aku buat. Okay guys, kita dapat satu ping lagi. Jam Hotel One RM7. Cash pergi KLIA Transit. Alhamdulillah. Aku masuk kawasan ni tadi. Oh, itu dia Jam Hotel.
Hotel. Tekan arrive. Kita sampai train ni. Sempat ke tidak aku pun tak tahu dia ni. Aduh, dah lah. Ada 3 minit saja dia cakap. Okay, kita drop off dulu. Aduh, apa hal lagi ni? Server, contacting server. Tak nak tunggu lama tempat tu, payah juga. Aduh, coba lagi sekali. Apa hal ni? Apa hal aku punya line ni? Aku dah hotspot pun tak dapat. Astaghfirullahalazim. Collect cash. Okey dah. Bayar guna Tashengo. Dia nak cepat konon, tapi bila aku sampai sana tadi, dia tak keluar. Dia belum keluar lagi. Macam-macam kan customer kita kan. Kita pancing dekat sini lagi lah. Aku terlupa pula reset kilometer. Dah 3 job. Setakat ni tadi kita dah kumpul. Kita dah kumpul RM33. Alhamdulillah. Masuk lagi. RM40 ni bagaimana ni? Balik KL. Alhamdulillah. RM50 GrabPay. Pergi ke Jalan Ampang. Alright. Aku belum MD lagi ni Alright, belum MD. Ini mesti jauh ni. Mesti All jauh. set. Let's go. Turn left. Then turn left on Okay. Jalan. Nampak ujung ni ada hotel Night Queen ke? Itulah aku lepak sana, sebelah sana tadi. Turn right on Persiaran Sensoria. Persiaran Sensoria. Ada kedai makan sini. Tadi 1.3 kilometer. Sensoria. At the roundabout. Celebration Center, Sensoria City. Sini saja. Okay, no problem. No problem, kita tunggu sini. Ini University Xiamen. Okay, aku drop off customer dekat tepi jalan ni sebab jalan tu tutup, guys. Jalan yang lurus tadi tu tutup. Jadi aku bincang dengan dia, aku drop off sini sajalah. Aku dah offline tol tadi 3.5 saja. RM3.50 saja. Okey, tak apa. Okey, aku dah offline. Jadi aku tadi masuk ke jalan ni, jalan Yap Kon Seng ni. Nak balik ke rumah dalam 11 km. Aku pun dah penat ni guys, ngantuk juga. Jadi kalau macam tu aku ambil, aku cuba tengok kalau kita ada MD lah, pergi Kepung. Kalau ada, kalau tak ada tak apa. Turn left at the traffic light. Dia bercakap guys, aku punya Grab Navigation bercakap. Alhamdulillah. Reti pula dia bercakap. Continue on Jalan Tun Razak for 1 kilometer. Continue Jalan Tun Razak 1 kilometer.
Okay, jam sekarang 7.31 minit pagi. Straight to the first traffic light. Ah. Then, in 1 kilometer, keep right at the fork. Keep right at the fork. Dia bercakap. Continue for 400 meters, then keep right at the fork onto Jalan Tun Razak. 7.33 minit pagi. Suasana di Jalan Tun Razak menghela ke Jalan Kuching. Kita guna jalan Ipoh lah. Kita jalan Ipoh lah. Mana ada takap, mana tahu ada ping kecil-kecil ni. You make a wrong turn to Jalan Ipoh. Dia bercakap, guys. Aduh, tengok orang KL macam-macam ni. Aduh, dia makan jalan aku pula. Apa dia buat, guys? Apa Keep dia buat? left and continue straight, then make a slight left. Dia buat Enter apa ni? leftmost lane, then make a slight left. Ah. Turn left. Kita test dia, kita testing dia. Tahu pula dia nak pergi jalan serambut. Red light camera reported ahead. Okay, thank you. Okay, ada ping masuk. Kita ke tepi dulu. Ya Allah, Duta Tropika berapa jauh tu? Nak pergi mandi villa. Okay lah, layan lah. Teman kau MD aku 3.6. Right. Cakap pula dia, guys. Duta Tropika. Oh, dekat sini. Dia tunggu depan ke apa? Tengok passenger sharing. Oh, maksudnya dia tunggu depan lah tu. Okay. Stay to the left to Jalan Tuanku and you will leave. Aku tahu ni mesti anti cleaner ni. So lepas dia cuci di Duta Tropika tu, dia pergi ke mandi villa lagi. Nama pun nama macam Filipino punya nama. Okey lah tu, alhamdulillah. To Jalan Tuanku, leave. In 200 meters, turn right on Jalan Sultan Haji Ahmad Shah. Then stay to the left to Jalan Sultan Mizan Zainal Abidin. In 100 meters, stay to the left to Jalan Sultan Mizan Zainal Abidin. Stay to the left to Jalan Sultan Mizan Zainal Abidin. In 500 meters, turn right on Jalan Dutamas 1. Ping ni ping MD. Itulah dia bawa 500 meters, turn left. pergi mandi villa ni. Itulah dia bawa pergi mandi villa. MD ke Kepong. Customer patutnya berada di depan. Di depan. Turn left. You've arrived at your destination. Kita drop off customer kita ni dekat Mandi Villa. Okay. Drop off GrabPay. Alhamdulillah.
Guys, ping guys. Mana ni? Turn right on Jalan Kalapahajo. Then turn right on Jalan Segumban. Okay, dia bawa kita guna Lang Mas. Oh, ni area kita sana ni, Petaling ni. Taman Petaling. Taman Petaling pergi ke Lang Hitam, Taman Kepong Baru. Okey. Kita sudah berada di kawasan kita familiar sikit ini. Alhamdulillah. Taman Petaling. Oh yo, sempitnya. Masya Allah. Nak juga dia parking macam tu lah. Tak takut dia kereta dia kena langgar lari orang. Tuh. Mana ni? Dia boleh pakai telefon jalan buat muka selam beda. Manusia, oh manusia. Mana orang ini? You've arrived at your destination. Itu dia. Itu dia Intan depan sana. Itu dia Intan depan sana. Baik, kita drop off customer kita ni dekat area ni. RM8.30 cash. Oh, masih dalam MD. Layan dulu, alang-alang. Ada lagi ping, alhamdulillah. Confirm dia kecil-kecil guys, sebab kita punya MD dekat dah. Lang Perut Putih pergi Catholic Church. Okey. Ni yang tepi jalan tu. Turn right. Kereta-kereta macam ni maksudnya dia jual kan? Tepi-tepi jalan ni. In 300 meters, turn left on Jalan Lang Perut Putih. Lang Perut Putih. Apa yang banyak berasap belakang tu ah? Berasap mendung kelabu. Oh, asap putih ni. Apakah itu? Turn left on Jalan Lang Perut Putih. Takkanlah fogging. Lang Perut Putih. You've arrived at your destination. Right. This one. Okay, ini rupa gayanya. Okay, kita drop off aunty ni dekat dia punya church. Drop off Grab Pay. Kita dah kena block. Alright, jom kita balik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus You've arrived at your destination. jalan yang betul. Baik guys, kita akan masuk ke jalan Mergas Tua sebelah kanan ni. So, jam sekarang 8.13. Kita punya kilometer yang kita baru reset tadi 69.1.
Kalau total dia 181.2, termasuk yang kita hantar adik ipar, abang ipar kita tadi lah. So kita punya job hari ni alhamdulillah 92.80 sen. Hijau dia guys. Yang nampak jelas adalah demand secharge yang tidak berapa nak kuat. Memang tak kuat pun, RM13.18 saja demand secharge. Alhamdulillah 92.80 sen. 7 job. Aku ambil job kecil-kecil tadi kan. Okay lah, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya aku tak balik kosong, dan tol aku balik pun dibayar. Syukur alhamdulillah. Dan dia pun bercakap tadi guys, dia bercakap. Seronok jugalah bila dapat saya punya Grab navigation ni bercakap. Dia dah mula bercakap. Jadi from time to time boleh lah dalam MD tu kita boleh cuba lah guna Grab navigation. Baik, sekarang 8.16 minit pagi. Saya akan akhiri vlog saya setakat ini. Pasti kita balik rehat. Kalau saya sambung lah. Kalau tidak, saya memang akan rehat dulu. Baik, kita jumpa lagi. Sebelum tu, kepada anda yang masih belum subscribe, belanjalah saya subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi video-video terkini. Terima kasih guys. Kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Let's go. Subscribe.